Tajuk, Tamadun Sebenar di Asia Tenggara, Kisah Ketua Puak Afrika yang Tunduk Kagum di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, sesuatu yang sukar dipercayai telah berlaku. Adakah ini benar-benar sebuah negara Asia? Ini jauh lebih maju daripada negara orang kulit putih. Itulah kata-kata pertama yang keluar dari mulut Joseph Ole, Ketua Besar Puak Masai dari Kenya yang berusia 85 tahun, sebaik sahaja beliau melangkah masuk ke lobi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Bayangkan ini, para ketua puak dari pedalaman Afrika yang seumur hidup mereka tinggal di perkampungan tanpa elektrik dan bekalan air, malah ada yang tidak pernah melihat jalan berturap, tiba-tiba terdampar di Malaysia akibat insiden rampasan pesawat. Mereka baru sahaja pulang dari persidangan PBB di New York. Adakah anda tahu, hanya dalam masa 10 minit menjejakkan kaki di tanah Malaysia, para ketua puak ini tergamam dan kehilangan kata-kata. Kejutan budaya bermula di lapangan terbang, disusuli dengan sistem bandaraya Kuala Lumpur yang luar biasa, sehinggalah membawa kepada perubahan drastik di kampung halaman mereka setelah pulang. Saya telah mengelilingi dunia selama 40 tahun, tetapi saya tidak pernah melihat tamadun yang begitu sempurna seperti ini. Bolehkah kampung kami menjadi seperti Malaysia? Kata-kata dari Ketua Puak Yoruba dari Nigeria yang berusia 78 tahun ini telah menggegarkan dunia politik Afrika. Apakah sebenarnya yang mereka lihat di Malaysia? Mengapa mereka, yang seumur hidup diajar bahawa tamadun barat adalah yang terbaik, tiba-tiba memuji sebuah negara Asia Tenggara melangit? Saya, Razak bin Amin, pegawai diplomat Malaysia yang telah berkhidmat di bahagian Afrika PBB selama 15 tahun dan mengiringi mereka sepanjang insiden ini, akan menceritakan kesaksian hidup ini. Kisah bermula pada bulan November lalu. Saya berada di New York, membantu 8 orang pemimpin tradisional Afrika menghadiri persidangan hak asasi peribumi. Antaranya ialah Ketua Besar Joseph Ole 85 tahun dari Kenya, Ketua Adat James 72 tahun dari Puak Kikuyu, Raja Zulu 75 tahun dari Afrika Selatan dan beberapa lagi tokoh yang dihormati. Kebanyakan mereka datang dari kawasan yang sangat terpencil di mana isyarat telefon pun tiada. Apabila mereka melihat bangunan pencakar langit di New York, mereka kagum, tetapi rasa kagum itu bercampur dengan rasa asing. Orang kulit putih membina benda-benda hebat ini, bisik mereka. Setelah persidangan tamat, kami menaiki penerbangan Emirates A380 untuk pulang ke Afrika melalui Dubai. Namun, ketika berada di ruang udara Lautan Hindi, juruterbang mengumumkan pendaratan cemas perlu dilakukan kerana ancaman keselamatan. Lapangan terbang paling selamat dan terdekat yang mampu menampung pesawat A380 pada waktu itu ialah lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, Malaysia. Para ketua puak menjadi gelisah. Mereka tidak tahu apa-apa tentang Malaysia. Adakah ini negara hutan seperti di filem? Tanya Raja Zulu. Adakah kami akan selamat di negara bukan kulit putih? Mereka bimbang perkhidmatan di Asia tidak setaraf dengan Barat. Namun, sebaik sahaja pesawat mendarat di KLIA, segala sangkaan meleset. Dari tingkap pesawat, mereka melihat landasan yang diterangi lampu LED yang tersusun rapi, arahan dari menara kawalan sangat tepat. Sebaik sahaja, pintu pesawat dibuka dan mereka melangkah keluar ke jambatan udara, Aerobridge, wajah mereka berubah. Walaupun jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, KLIA terang benderang dan berfungsi dengan sempurna, lantainya berkilat sehingga boleh dijadikan cermin. Joseph Ole terhenti langkahnya dan berkata, ini lebih bersih daripada hospital di New York. Pegawai imigresen dan kaki tangan Malaysia Airport Berhad Mab telah bersedia menyambut ketibaan mengejut ini. Apa yang paling mengejutkan ialah budi bahasa kaki tangan Malaysia. Mereka tidak memandang rendah kepada rombongan Afrika ini. Sebaliknya, mereka menyambut dengan senyuman, tangan di dada sebagai tanda hormat dan sapaan selamat datang. Seorang pegawai muda menyedari Joseph Ole sukar berjalan dan segera membawakan kerusi roda tanpa diminta. Di negara ini, orang muda melayani orang tua tanpa perlu disuruh. Bisik Ketua James dengan mata berkaca. Di New York, tiada siapa peduli, tetapi di Malaysia, kepedulian itu datang secara semula jadi. Urusan imigresen selesai dalam masa rekod, penterjemah bahasa Inggeris disediakan serta-merta. Malah, pihak Wisma Putra membantu mengatur penginapan di sebuah hotel bertaraf 5 bintang di tengah-tengah Kuala Lumpur, KLCC. Dalam perjalanan menaiki tren ERL KLIA Express ke pusat bandar, para ketua puak melekat di tingkap. Mereka melihat lebuh raya yang diterangi lampu jalan yang tidak putus-putus. Ketua Puak Yoruba berkata, di kampung kami tiada elektrik, tetapi di sini malam menjadi siang, namun cahayanya tidak menyakitkan mata, ia tersusun. Setibanya di stesen KL Central, kejutan seterusnya menanti.
Walaupun sesak, rakyat Malaysia beratur dengan tertib. Tiada siapa yang menolak. Eskalator digunakan dengan disiplin berdiri di kiri, berjalan di kanan. Raja Zulu, seorang pahlawan, berkata, rakyat negara ini mempunyai disiplin tentera, tetapi mereka lembut. Tiada siapa menjerit. Apabila kami tiba di hotel berhadapan menara berkembar Petronas, mereka terenganga. Melihat dua menara jagung besi yang bercahaya itu, Joseph Oleh berkata, saya pernah melihat bangunan tinggi di Amerika, tetapi ini lain, ini ada jiwa. Ia nampak seperti tangan yang sedang berdoa ke langit. Keesokan paginya, semasa sarapan, mereka kagum dengan konsep halal di Malaysia. Apabila dijelaskan bahawa makanan halal bermaksud bersih, suci dan humane, mereka sangat gembira. Mereka rasa selamat untuk makan. Chef hotel malah menyediakan hidangan yang tidak terlalu pedas khas untuk mereka. Kami membawa mereka menaiki MRT untuk melawat Putrajaya. Di dalam tren, seorang gadis Melayu bertudung dan seorang pemuda Cina serentak bangun untuk memberikan tempat duduk kepada para ketua puak ini. Ketua James menangis. Anak muda menghormati orang tua. Nilai ini sudah mati di banyak tempat, tetapi ia hidup subur di Malaysia. Di Putrajaya, mereka melihat perpaduan antara teknologi dan alam semula jadi, bangunan kerajaan yang megah dikelilingi taman-taman tasik. Pemimpin negara ini bijak, kata Joseph. Mereka tidak memusnahkan pokok untuk membina bangunan, mereka membina bangunan di dalam taman. Satu kejadian cemas berlaku apabila ketua puak Yoruba tiba-tiba sakit dada akibat keletihan. Kami menelefon ambulans. Dalam masa kurang 10 minit, ambulans dari hospital Serdang tiba. Paramedik bertindak pantas dan profesional. Di hospital, layanan yang diterima setaraf kelas dunia. Doktor pakar menerangkan keadaan dalam bahasa Inggeris yang fasih. Apabila bil dikeluarkan, mereka terkejut. Kosnya sangat berpatutan berbanding di Amerika atau Eropah. Di sini, kesihatan manusia lebih penting daripada keuntungan, kata Raja Zulu. Ini adalah tamadun kemanusiaan yang sebenar. Hari terakhir, kami membawa mereka ke kampung baru dan masjid negara. Melihat orang ramai dari pelbagai bangsa Melayu, Cina, India duduk makan semeja di kedai mamak, bergelak ketawa, para ketua puak ini menggelengkan kepala seolah tidak percaya. Dunia berperang kerana perbezaan kulit dan agama, tetapi di Malaysia, perbezaan itu menjadi kekuatan, kata Joseph Oleh. Sebelum berlepas pulang, di KLIA, Joseph Oleh memegang tangan saya erat-erat. Anakku Razak, selama 85 tahun saya hidup, saya diajar bahawa orang kulit putih adalah tuan kepada tamadun. Tetapi hari ini saya sedar, Afrika sepatutnya belajar dari Malaysia. Kamu ada teknologi, tetapi kamu tidak hilang adab. Kamu ada kemajuan, tetapi kamu tidak hilang Tuhan. Kata-kata itu bukan sekadar janji kosong. Sekembalinya mereka ke Afrika, perubahan besar berlaku. Di Kenya, Joseph Oleh mengadakan mesyuarat agung puak. Beliau menceritakan tentang keajaiban Malaysia. Kampung mereka mula melaksanakan sistem kebersihan ala Malaysia. Program gotong royong diperkenalkan. 6 bulan kemudian, berita mengejutkan tiba. Joseph Oleh menghantar 5 pemuda kampungnya ke Malaysia, bukan untuk bercuti, tetapi untuk belajar di universiti tempatan dalam bidang pertanian dan kejuruteraan. Kini, jika anda melawat kampung Joseph Oleh di Kenya, anda akan melihat sebuah panel solar membekalkan tenaga, sistem air yang bersih, dan kanak-kanak sekolah yang diajar untuk menunduk hormat kepada orang tua, persis budaya timur. Terdapat sebuah lagu baru yang dinyanyikan oleh kanak-kanak di sana, liriknya berbunyi, belajarlah dari timur, di mana hati dan besi bersatu. Pertemuan tidak sengaja selama 3 hari di Malaysia telah mengubah takdir sebuah puak di benua Afrika. Tamadun sebenar bukan sekadar bangunan tinggi, tetapi bagaimana kita melayan tetamu yang tidak diundang, dan Malaysia, pada mata ketua-ketua puak ini, adalah negara paling bertamadun di dunia. Sekian kisah benar dari saya Razak. Jika anda bangga dengan Malaysia, kongsikan cerita ini. Terima kasih.